Korang dah belajar inflasi kan? Inflasi maksudnya kenaikan tingkat harga umum secara berterusan. Harga barang naik, tak turun-turun. Okey, apa yang meningkat? Betul tak inflasi menyebabkan nilai mata wang meningkat? Contohnya kalau harga barang naik, nilai RM naik. Betul ke? Salah. Inflasi ni dia menyebabkan nilai RM akan turun. Sebab tu korang belajar kan dekat tingkatan 4, fungsi bank pusat. Bank pusat, Bank Negara Malaysia ni fungsi dia nak menstabilkan nilai mata wang. Dia tak nak nilai RM jatuh. Apa cara dia buat? Dia akan mengawal inflasi. Sebab apa? Sebab inflasi tu yang boleh menyebabkan nilai mata wang kita drop. Nilai mata wang kita, nilai RM ni dia akan naik kalau kita banyak ekspor barang ke luar negara. Salah. Kita tengok B pula. Adakah inflasi ni menyebabkan kadar faedah naik? Kadar faedah ni adalah salah satu alat dasar kewangan. Kalau berlaku inflasi, bank pusat dia akan naikkan kadar faedah untuk mengawal inflasi supaya bekalan wang dalam ekonomi berkurang. Okey, dia mengurangkan bekalan wang dalam ekonomi. Yes, betul, jawapan dia adalah B.